Jadi akhirnya rantau ini yang sebenarnya adalah rantau Islam terkacau, terganggu juga dari segi itu. Di rantau India kan, diwujudkan, dipecahkan India tu kepada India, kepada Pakistan, kepada Bangladesh, kepada Sri Lanka, kepada Kashmir kan. Jadi Kashmir itu sendiri pecah dua. Ya, jadi daripada situ diletakkan suatu unsur pelik kan di kalangan masyarakat Islam di India tu. Jadi akhirnya tak stabil juga. Di Rusia kita pun tahu, Rusia dulu Bukhara, Samarkand semua negara Islam. Tapi akhirnya diwujudkan kan, dihidupkan kembali Kristian Ortodok kan, dan dihidupkan juga fahaman komunis di sebahagian tu. Jadi akhirnya rantau itu keseluruhannya terganggu. Jadi itu format kan. Sebenarnya format tu kalau kita pergi lebih asas, maknanya format tu adalah format pertembungan di antara kuasa Allah dan juga kuasa tagut. Okey. So kalau macam tu kita boleh katalah memang pembinaan negara haram Israel tu memang terbina atas dasar tagut lah sendiri kan. Tapi mungkin satu tuduhan yang agak liar lah.